ini bilik kita. Masuk-masuk ada dapur. Okay, ada dapur. And then sebelah pintu sini kita ada meja makan. And sini kita ada kerusi. Salah duduk tu. Kita ada kerusi, ruang tamu and TV. And this is our room. Toilet dia. Okay, ini bilik dia. Wish, besar guys. Besar lah. Wow. Okay, so kita ada dia punya view. Okay, view tak nampak apa-apa. Gitu je. Wish, okay. Bersih. Ni kita ada cermin. Kita ada dia punya iron board, hair dryer. Okay, ni macam biasa. Okay, nice. Ni toilet dia. Okay, fridge besar. Microwave. Fridge besar. Ada air. Ada microwave. Ada tada. Ada balcony guys. Ada makan. Oh ya. Takutnya tingkat 16. Ya, careful. Masuk. Jangan keluar suka-suka sayang. Dangerous. Because it's so high. Hi. Saya main. Alamak. Nak tengok dia punya pool. Dia katanya ada super duper. Ada kayak semua. So let's see if ada lagi ke tak. Sini sayang. Bos ni mana? Mana? Oh. Ini kat. Oh, kat. Kena touch. Kat ni. Oh, tak boleh sembarangan masuk guys. Dah. Scan. Buka. Oh, gitu. Okay, so ni dia punya okay. Lupa semua. Kita bayar ke tak ada lah. Kayak. Ni ada kayak dia. Free, okay guys. Terus. Guys, ada super duper free. Ada super duper free. Tak Lisa, sini. Wow. Sini. Wow. Tidur hotel ni dapat free this one privilege. Tapi tak tahu sampai bila. Sebab tanya mana tadi orang hotel tadi. Tu dekat situ dia. Tanya dia ke super duper ni sampai bila free dia. Tapi dia tak faham guys. Tak apalah. Kita tanya receptionist dia nanti. Nice. Suka budak-budak ni. Ada roti. Ada fried rice. Ya, nasi lemak macam biasa. Ni ada rendang ayam. Sambal bawang. Ada roti canai. Ada air. So ini the location breakfast dia.
Sebenarnya tak besar sangat tau. So if ramai orang kena datang awal lah. Tak besar sangat. Kecil je. Just nice. So ni ambil sikit-sikit selamat. Goreng Nasi goreng, semak. ayam rendang. Okay, jom kita rasa. Ya. Nasi goreng dia rasa okey. Tapi tak. Ambil. Nasi goreng dia tak rasa. Tak ada rasa. Ada rasa. Tapi kalau korang duduk asrama, kau akan dapat rasa orang kasih macam ni. Apa? Nasi lemak dah okey. Rasa sambal pun okey. Pedas sikit lah untuk betul. Oh, ni favorite I. Ada baked beans. Okey. Omelette ni korang kena order tau. Omelette ni sebelah yang apa? Sebelah station 8 tadi. Dia ada tempat tulis. Korang tulis nombor meja, antique apa korang nak, mushroom ke apa benda semua. And then nanti dia hantar dekat meja. Nice. So very nice. Sebab dia buat kat dapur dia. Dia tak buat. Selalu kan hotel dia buat kita nampak dia buat kan. Tapi this one dia buat dekat dapur dia. Very nice.